Jaafar Taib merupakan seorang seniman yang versatile. Beliau bukannya seorang kartunis tapi merupakan seorang pelukis, karikaturis, penerbit dan pengasas majalah gila-gila. Menerusi syarikat Creative Enterprise Dian Berhad, Jaafar bukan hanya menerbitkan majalah gila-gila tetapi juga menerbitkan novel, buku-buku ilmiah dan juga komik. Saya kira salah satu karya Jaafar yang terkenal ialah Jungle Jokes. Menerusi buku Jungle Jokes ini, Jaafar menggarap jenaka hubungan di antara manusia dengan haiwan. Kejenakaan itu terbit menerusi pergerakan dan juga tingkah laku haiwan yang berperangai seperti manusia. Di samping karya-karya kartun seperti ini, Jaafar juga menghasilkan seni catatan yang menggarap tema alam flora dan fauna. Dia banyak menghasilkan karya-karya yang bertemakan burung-burung tempatan dan juga ayam hutan yang cukup halus dan begitu realistik sifatnya. Gila-gila telah mencetuskan fenomena bila diterbitkan, dan sehingga kini pun setelah 45 tahun diterbitkan, Gila-gila masih terus bertahan di dalam pasaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda masih lagi bersama dengan saya dalam rancangan Dakwat dan Keringat. Untuk episod kali ini, kami nak bawakan kepada anda semua salah seorang kartunis yang sangat legend. Beliau ni suka kepada lukisan hidupan liar. Pak Jaafar, saya Han. Kami daripada rancangan Dakwat dan Keringat sangat berbesar hati dapat berjumpa dengan Pak Jaafar. Dan para penonton dan juga saya nak tahulah rahsia kejayaan Pak Jaafar ni. Jadi minat mula melukis ni daripada sebelum sekolah lagi. Memang bakat tu semula jadi ada lah. Jadi daripada situlah, mula sekolah rendah sampai sekolah menengah, sampailah berhijrah ke Kuala Lumpur. Saya tak putus-putus melukis. Akhirnya saya dapat bekerja, minta kerja sebagai pelukis di satu syarikat penerbitan yang menerbitkan buku kanak-kanak. Jadi di situ mula saya buka ruang melukis ni lebih luas lagi. Dapat pergaulan dengan pelukis-pelukis lain. Dan di sana saya kerja beberapa tahun. Kemudian saya ditawarkan ke Utusan Melayu sebagai ilustrator. Di sana saya mula melukis komik, melukis ilustrasi untuk majalah mingguan, Mastika, dan sebagainya lah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, untuk maklumat kepada anda semua, Pak Jaafar ni adalah salah seorang pengasas majalah Gila-gila. Jadi Pak Jaafar, saya nak tanyalah, kenapa tajuk dia Gila-gila? Pasal gila-gila ni dia bukan gila. Banyak orang fikir mula-mula gila. Dia bukan gila-gila. Macam kita lebih-lebih kan. Macam kita bekerja macam gila-gila. Gila-gila bekerja. Gila-gila belajar. Gila-gila berusaha kan. Dia jadi positif bukan negatif. Kan? Daripada mulut Misha sendiri. Jadi kita orang semua setujulah. Gunakan nama tu. Jadi kita terbitkan 1 April. Pada tahun 78 itulah dia pertama kali keluar ni. Lahirnya majalah Gila-gila ni di negara kita. Saya daripada dulu kecil lagi lah. Selain saya lukis combat ni, kartun, saya pun minat kepada haiwan ni. Jadi memang saya minat sungguh kepada haiwan ni. Kalau ada buku-buku lukisan tentang haiwan, saya akan beli. Jadi oleh kerana kesempatan tu tak ada, jadi tahun 78 kita dah terbitkan majalah Gila-gila. Jadi masa tu begitu terhad untuk saya luangkan masa untuk melukis ataupun menumpukan kepada hidupan liar Malaysia. Cuma tahun 83 saya baru melukis hidupan liar ni tadi. Situ pun saya paksa. Kalau tidak, saya sampai bila pun tak akan buat benda ni. Jadi Pak Jaafar nak melukis tu ada rujukan tak?
Saya pergi ambil gambar sendiri. Oh. Terpaksalah belajar kamera 600mm Nikon apa semua ni. Dah hampir 100,000 jugalah. Jadi terpaksa pergi ke hutan ke mana ambil gambar untuk dapatkan gambar-gambar tu, utamanya burung-burung Malaysia. Pak Jaafar melukis memang manual saja ke? Digital tak ada? Saya cuba buat digital, tapi saya rasa tak puas lah. Pasal dah biasa. Kertas ni kan canvas ataupun kertas, dia kesat ni. Bila lukis digital Di atas ni lah. dia licin kan. Jadi tak seronok lah. Saya rasa tak puas. Macam tadi, Pak Jaafar menceritakan tentang cabaran daripada segi karya. Jadi saya juga penonton-penonton semua pun nak tahulah cabaran daripada segi penerbitan. Kalau nak sebutlah antara langit dengan bumi, seorang pelukis dan seorang penerbit kan. Bidang penerbitan ini kita kena tahu bagaimana nak menyunting, apa yang patut disunting kan. Ya. Kemudian kita masa tu tak ada digital ya, semua tak ada komputer. Ya. Semuanya manual ya. Cuma kita ada typewriter aja. Lepas tu potong tampal pada kertas apa ni, layout dia panggil kan. Ya. Reka letak Kemudian kita jadikan filem. Lepas itu bila dicetak, kita nak tentukan harga majalah tu. Masa tu gila-gila ni cuma RM1.20 aja. Untuk senakah lah. Untuk senakah. Sekarang ni dah RM8.50 Sebab masa tu printing harga kertas cetak semua murah kan. Tak macam sekarang kan. Apa pencapaian yang membanggakan Pak Jaafar sendiri? Saya rasa tak ada apa yang saya bangga. Cuma itu orang yang menilai lah. Ya? Walaupun saya dah berjaya, saya agak gembira dapat mempertahankan kewujudan majalah gila-gila ni, majalah kartun yang saya rasa yang paling panjang umur lah. Dah lebih 45 tahun lebih kurang. Dan gila-gila ni terus 50 tahun ke 60 tahun ke kalau boleh terus. Dan yang kedua, saya dapat teruskan melukis hidupan liar binatang ni, haiwan dalam catatan ya. Kemudian walaupun penerbitan ini sudah berubah sekarang pada zaman digital, tapi bukanlah makna itu habis buat selama-lamanya. Dia boleh diperbagaikan dalam saluran-saluran yang lebih sesuai pada masa sekarang. Macam animasi dan sebagainya ya. Yang kedua, saya nakkan buku-buku yang saya lukis hidupan liar ni dibukukan. Jadi saya harap sikit sebanyak sumbangan saya untuk menyedarkan orang ramai dan untuk menjaga, memelihara hidupan liar kita ni, kerana ini satu khazanah yang daripada kita pinjam daripada anak cucu kita. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kita pun nak dekat ke akhir segmen untuk episod kali ini. Tapi sebelum kita nak akhirkan segmen ni, dan saya nak minta sedikitlah kata-kata semangat kepada kartunis-kartunis baru di luar sana. Ada banyak macam saya kata tadi yang bercirikan tempatannya diutamakan. Saya lebih suka macam Lat punya kartun Saudara Lat, dan beberapa kartun yang lain macam Rejab Khan, Rashid Asmawi yang menumpukan, mengetengahkan kita punya budaya negara kita lah. Jadi saya nak ucapkan ribuan terima kasih kepada Pak Jaafar, dan saya dan juga penonton-penonton di luar sana mendoakan kesihatan Pak Jaafar sentiasa sihat dan panjang umur. Amin. Dan amin. teruskan lagi berkarya dan juga membuatkan kami terhibur di luar sana. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, jangan ke mana-mana, kita ada banyak lagi segmen kita nak bawakan kepada anda semua dalam rancangan Dakwat dan Keringat.
Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam rancangan Dakwah dan Keringat. Untuk segmen kali ini kami bawakan kepada anda semua kartunis bakat baru. Jadi di sebelah saya kita bersama dengan Nama penuh saya Muhammad Arif bin Asad. Saya panggilan Arif San. Saya mula melukis ni sebenarnya sejak kecil lagi, ya. Sebab kita membesar tahun 80-90-an dan pada masa tu ada banyak lukisan-lukisan dari majalah, dan secara tak langsung jadi inspirasi untuk saya melukis kartun. Sampailah apabila dah mula bekerja, saya mula melukis di dalam telefon bimbit. Dan bila saya dapati lukisan saya semakin terlalu banyak, maka saya cipta pula page dengan nama Galeri Sentuhan Arif San. Jadi apa kelainan Arif San dalam industri ini? Saya banyak melukis lukisan digital dan konsep yang saya sampaikan juga adalah bersahaja dan ada juga mesej yang tertentu. Kadang-kadang saya masukkan nostalgia sebab kita membesar 80-90-an dulu, jadi banyak pengalaman yang kita dah lalui. Sebagai contoh ya, saya ambil lukisan yang ni. Sebenarnya ini pun antara pengalaman saya lah masa kecil. Sebenarnya lukisan ni macam luahan hati saya. Kadang apa yang saya dah lalui, saya akan cuba sampaikan ke dalam bentuk lukisan. Dan bila saya dah muat naik di media sosial, secara kebetulan ada yang kata, oh ini pun mereka pernah lalui. Jadi secara tak langsung, apa yang saya lalui kebanyakannya dilalui oleh semua orang juga. Dan beberapa juga lukisan yang lain pun antara pengalaman saya jugalah. Ya, macam contoh ni Raya. Macam Raya ni pun keluarga ramai-ramai ya. Jadi semua berkumpul. Apa yang berlaku? Apa yang berlaku, betul. Kenangan lah, mengimbas balik memori semua. Apa perkara menarik Arif San apabila menghasilkan karya ni? Sebenarnya saya rasa terujulah dan campur gembira bila melihat lukisan saya menjadi tular. Walaupun ada kalanya dia punya mesej mungkin agak berlainan, tapi saya rasa banggalah sebab bila melihat lukisan saya tular. Dan paling saya rasa gembira bila melihat lukisan saya sampai ke luar negara pun ada. Itu yang buat lagi saya rasa tak sangka lah. Sebab pada awalnya kita melukis ni hanya suka-suka. Tak ada niat nak tular sampai merata-rata kan. Jadi bila dah orang kongsikan balik, cakap saya punya lukisan dah sampai sana. Alhamdulillah, memang tak sangka. Jadi Arif San, setiap orang dan juga setiap kartunis mesti ada cabaran. Ya, betul. Okey, cabaran dia sebab saya punya konsep ni kebanyakannya adalah dalam bentuk mesej dan kadang-kadang ada motivasi sedikit. Cuma ada orang tu dia punya jalan cerita tak sama. Jadi dia akan pusing balik cerita tu. Jadi ada kata macam tak setuju dengan apa yang saya hasilkan. Tapi bagi saya terima. Saya memang kalau ikutkan saya tak boleh nak hasilkan satu karya yang boleh diterima oleh semua orang. Dan satu lagi masa, sebab saya sebenarnya masih bekerja, masih bekerja waktu office dan masa hanya terhad pada waktu malam saja selepas waktu kerja. Dan cita-cita saya untuk pada masa akan datang adalah untuk kembangkan lagi lukisan ni dengan menghasilkan lukisan-lukisan menarik. Kemudian saya juga ada perancangan untuk mengajar lukisan sebab saya dapati ada ramai bakat-bakat sebenarnya yang dari kecil ni. Saya juga berminat untuk membukukan. Itu juga antara impian saya sebab memandangkan lukisan saya dah terlalu banyak. Jadi saya harap satu hari nanti andai ada rezeki saya boleh bukukan balik semua lukisan saya ni. Amin. InsyaAllah. Jadi tuan-tuan dan puan, itu dia sedikit yang telah dikongsikan oleh Arif San kita, dan kami doakan semoga Arif San terus lagi berkarya dan lebih berkembangkan lagi lukisan-lukisan yang dihasilkan.
Jadi Arisan, untuk segmen seterusnya, kita ada segmen kartunis dalam kenangan. Mion Syariman Mio Hassan atau lebih dikenali sebagai nama Mishar merupakan salah seorang pengasas majalah kartun popular Gila-Gila. Beliau dilahirkan di Beruas, Perak dan mula berkarya pada tahun 1960-an menerusi majalah filem serta akhbar Utusan Malaysia dan Utusan Pelajar. Karya popular beliau adalah kartun Asmara Dana. Namun, yang lebih penting, beliau antara watak penting dalam menyemarakkan industri kartun menerusi jenama Gila-Gila, Batu Api serta Warta Jenaka. Tanggal 22 Ogos 2022, beliau meninggal dunia pada usia 75 tahun akibat COVID-19. Jasa dan bakti Mishar dalam dunia kartun cukup dihargai ramai. Edisi ni memang sangat lawak lah bang. Nak pula pada tahun dulu bang Ya Allah ya Tuanku. Okey, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Untuk segmen kali ni kami nak bawakan kepada anda semua hobi. Jadi di sebelah saya adalah salah seorang pengumpul tega untuk majalah-majalah lama. Jadi tanpa kita buang masa, bang, perkenalkan diri abang. Abang dari mana? Berasal dari mana? Umur berapa bang? Saya Megat Syarul Amri bin Mustafa. Saya berasal daripada Perak. Berumur 47 tahun dan saya adalah memang peminat kartun-kartun Malaysia. Abang mengumpul ni berapa lama dah? Saya mengumpul ni sejak zaman sekolah. Saya minat membaca ni sejak zaman arwah ayah saya. Sebab arwah ayah saya peminat tega majalah Gila-Gila. So bila dah habis sekolah tu memang saya mula mencari dan mengumpul lah sampailah sekarang ni. Jadi kenapa majalah bang? Kenapa tak benda lain? Biasanya hobi orang biasa mengumpul stamp, barang-barang lama. Tapi kenapa majalah bang? Sebenarnya saya pun memang ada mengumpul semua tu. Saya mengumpul CD, mengumpul stamp, memang campur koleksi saya ni. Tapi kebanyakannya majalah lah. Majalah yang paling saya ni lah. Majalah yang paling mahal? Kat sini Gila-Gila ni sekarang ni dah ada harga. So yang betul-betul mahal tu saya dah jual, iaitu Gila-Gila nombor 2. Saya pernah jual dengan harga 1,000 lebih dengan Ujang nombor 1 tu. Memang saya sayang lah, tapi saya jual juga. Abang boleh kongsikan tak macam mana abang nak dapat majalah ni? Sebenarnya susah juga nak dapat majalah-majalah ni sebab saya kadang-kadang kena terpaksa pergi ke merata tempat. Dan saya pernah pergi daripada rumah di Dengkel sampai ke Ipoh, balik hari untuk dapatkan untuk koleksi-koleksi ni. Dalam banyak-banyak majalah lah. Ya. Kita ada Ujang, ada Gila-Gila dan juga lain-lain. Majalah yang paling abang minati? Saya minat Gila-Gila, Ujang, banyak sebenarnya. Apa kalau keluar di pasaran tu memang saya beli lah. Kecuali yang lama-lama ni memang saya mencari lah kan. Yang lama-lama memang zaman dulu memang tak ada lah. So saya cari balik lah untuk dapatkan balik semula kan. Daripada dulu sampai sekarang, berapa banyak komik yang abang ada? Sebenarnya dah terlampau banyak, dalam ribuan saya simpan dalam bilik khas saya. Tapi saya agak terkilan bila kejadian banjir baru-baru ni di Dengkel, hampir suku koleksi saya musnah akibat kebanjiran tu. Saya minat kartunis Ujang, Arwah Ai, Jafar Taib, ramailah. Memang saya gembira lah dapat pernah berjumpa dengan diorang sekali kan. Pernah jumpa depan-depan, pernah tengok diorang sign autograf, lukis kartun depan saya kan. Memang pengalaman yang menarik lah. Jadi abang kata abang pernah dapat tanda tangan kartunis. Boleh abang tunjukkan tak? Boleh. Saya sebenarnya ada banyak buku autograf dan ini antara yang saya bawa. Dan macam-macam lah. Semua kartunis kebanyakannya ada. Dan ada yang dah telah pergi, macam Arwah Fatah. Banyaklah.
Apa perasaan abang bila orang teruja tengok koleksi abang ni? Perasaan saya memang gembira, teruja juga. Sebab bila saya post koleksi-koleksi di Facebook, orang akan bertanya melalui messenger kan, nak dapatkan majalah-majalah ni macam mana, nak beli daripada saya. So saya rasa memang seronok jugalah kan, seronok. Itu dia perkongsian daripada Abang Megat. Jadi, ini paparan yang dapat kita kongsikan kepada anda semua dalam Dakwat dan Keringat. Saya Han. Ini tentang dakwat dan keringat.